Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu dengan kami lagi, Walmo Over Baina, dalam video siri part 2 untuk isolation marble and fluted panel. Alright guys, seperti video lepas kita dah masukkan marble PVC panel. So kita dah tampak pakai gam. Right now adalah masa untuk kita masukkan fluted panel. Alright, macam biasa juga guys, kita kena acu, kita ambil ukuran kan, supaya dapatkan ukuran yang tepat. Dan kita akan sapukan gam dan kita akan tampalkan di sebelah kiri dan kanan wall marble tadi. So tengok tekstur ni guys. Gam guys, tapi bukan marble original guys, tapi marble PVC je tu. Cantik tu. Alright, tak sabar nak tengok hasilnya. Alright, macam biasa kita akan tampal kiri dan kanan, left and right. Dan pada hari masa kita buat itu hari, kita ada live dekat TikTok. So, tapi siapa yang dah tak tengok, tengoklah. Tapi siapa yang tak dapat tengok, tak sempat tengok, boleh tengok video ni. Video ni adalah kita buat video khas untuk nak tunjukkan macam mana cara-cara kita memasang atau menginstall marble PVC panel dengan fluted panel. Alright, so kita kena siapkan kerja. Kita akan potong kiri dan kanan seperti biasa, ukuran saiz. Ukuran dia berbeza-beza guys, kadang mengikut kepada ketinggian siling anda, kerendahan siling anda, kadang tak rata kan. Alright, pasang tak dekat bahagian plug ni. So kita akan ukir dan bentukkan elok-elok dan kita tampal macam guys. Baru kemas guys, tentu kan. Jadi barulah kata orang hasil tu nampak memuaskan. Kita macam tak terlampau banyak kantor kat situ. Alright, so selepas kita dah almost siap, kita akan installkan juga edge panel untuk dekat setiap bahagian jika perlu. Sebab jika perlu tu nanti kita tengoklah kesesuaian kan, sama adakah ending dia betul atau tidak. Alright, so sekarang ialah proses untuk kita nak acu untuk nak installkan edge panel PVC kepada tempat-tempat yang diperlukan. Alright guys, jika ada ingin perkhidmatan kami untuk mendekorasi rumah anda, boleh terus visit ke profil kami dan tekan link pada link yang tertera. Alright guys, dah almost siap. Pastinya anda tidak sabar melihat hasilnya apa yang jadi. Jadi, inilah hasilnya setelah siap. Alhamdulillah dah siap guys, customer puas hati. Alright guys, jangan lupa like, comment and share kepada rakan-rakan yang memerlukan dan nantikan video next kami seterusnya. Bye.